Saya tak boleh lah, saya tak boleh. Sebab filem ni berdasarkan filem betul. Sampai titik terakhirmu adalah sebuah filem sedih drama terbaru daripada Indonesia. Sebenarnya saya dah tengok awal filem ni masa di Indonesia dulu, bulan 12 hari tu saya pergi. Dan saya menangis. Di Indonesia walaupun tak ada subtitle, saya menangis. Filem ni diarahkan oleh Dina Jasanti. Dan basically filem ni mengisahkan tentang kisah sebenar, peristiwa sebenar seorang influencer Indonesia yang bernama Sheila, kini dah almarhum dah. Percintaan almarhum dengan Albi dari mula diorang bercinta sampailah ke titik terakhir. Saya tak boleh nak review cerita ni sangat. Okey lah, sebelum tu. Okey. Filem ni saya sangat-sangat suka. Saya bagi sebanyak 9/10 bintang. Memang layak. Masa saya tengok kat Indonesia tu pun saya dah fikir, oi, ini kalau masuk Malaysia, banjir mat. Dan bila kita nampak the reception of orang yang tengok cerita ni, hari tu masa gala, kebanjiran itu adalah betul. Apa yang saya suka pasal filem ni? Semuanya. Dari segi watak dorang, lain lagi yang memainkan watak Albi dengan Sheila ni, dorang punya chemistry sangat sweet. Sangat sweet. Saya dapat rasa lah production filem ni sangat-sangat bagus. Dorang bagi banyak masa kepada semua karakter-karakter ni untuk interact satu sama lain, membuatkan hubungan antara satu sama lain. Si Albi dengan si Sheila, kemudian si Sheila dengan keluarganya. Keluarga dia pun memang memainkan peranan. Dia bukannya watak-watak yang macam okey boleh tolak tepi, hanya percintaan hanya dua orang ni je, yang lain semua tak nak. Tak. Dalam filem ni, dalam kes ni, Sheila memerlukan semua. Saya tak boleh lah, saya tak boleh. Sebab filem ni berdasarkan filem betul. Dan bila kata filem betul, every tindakan, every action yang dilakukan oleh dua orang ni dalam filem ni, dari sweetness dorang sampailah kesakitan dorang semua tu, sampailah 3 kali pergi operation. Ya Allah, saya tak boleh terbayang macam mana almarhum Sheila sendiri rasakan benda tu. Sinematografi dorang pun cantik. Jalan cerita dorang menarik. Jalan cerita mula-mula dia bagi sangat-sangat best. Sangat ceria. Dia bawa kita daripada bawah tu naik tinggi melangit. Filem ni punya kesukaan, keceriaan dan kegembiraan. Tiba-tiba dia tarik korang, zoom. Dia sakit kepala tau tengok cerita ni. Sakit kepala sebab nak tahan nangis. Berderai jugalah, jatuh jugalah air mata bila tengok cerita ni kan. Lagi-lagi yang macam saya nak cakap tadi, iaitu sebab filem ni dia berkisahkan tentang kanser. Orang yang sebenar, almarhum Sheila sendiri, meninggal disebabkan oleh kanser ovari. Permulaan dia, kemudian dia merebak sampai ke tulang belakang apa semua. Ayah saya, dia menghidap kanser rektal ataupun rektum stage 4 dan kini sedang kemoterapi lah. Bila saya tengok filem ni, I know the struggle. Dorang adalah sumber kekuatan kita. Terima kasih kepada Suraya Filem dan juga JSC kerana bawa filem ni ke Malaysia. Terima kasih kepada direkturnya Dina Jasanti kerana buat filem ni, dan terima kasih kepada Albi yang sebenar kerana sudi berkongsi kisah kamu, kisah yang ramai orang boleh ambil pelajaran dekat luar sana. Jadi apa-apa pun, marilah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Sheila dan juga kepada semua bekas pesakit kanser yang berjuang sampai titik terakhir mereka. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Amin. So itulah dia saya punya review dan rating untuk filem Sampai Titik Terakhir. Filem ni pun korang dah boleh tengok sekarang, dah keluar dah pun. Dan kalau korang dah tengok filem dia, cuba bagi pandangan korang, bagi rating korang, bagi review korang, dan cuba korang bagi kisah korang tentang sesiapa saja kenalan korang yang sedang berjuang untuk melawan penyakit ini. Cuba korang komen dekat bawah. Saya nak baca, kita semua nak baca, kita semua doakan. Apa-apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.